Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anik Hazwan bin Azman dari unit BM3 memegang kad metrik P250901747. Hari ini saya akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan iaitu tugasan yang pertama persembahan bagi kod kursus GISC 1082 isu semasa dan cabaran masa depan. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah analisis kenaikan harga petrol di Malaysia pada tahun 2008. Kita fokus kepada punca dan kesannya terhadap negara. Pada tahun 2008, Malaysia telah mengalami satu peristiwa ekonomi yang signifikan apabila berlakunya kenaikan harga petrol secara mendadak. Pada ketika itu, harga petrol RON 97 meningkat daripada RM1.92 kepada RM2.70 seliter, iaitu kenaikan sebanyak 78 sen yang mula berkuat kuasa pada 5 Jun 2008. Kenaikan ini dianggap sebagai antara kenaikan harga petrol paling besar dalam sejarah negara pada masa tersebut. Pengumuman kenaikan harga ini telah menarik perhatian pelbagai pihak termasuklah masyarakat umum, ahli ekonomi serta penggubal dasar kerana ia memberi kesan langsung kepada kos kehidupan seharian rakyat. Walaupun Malaysia merupakan negara pengeluar minyak, perubahan harga minyak mentah di pasaran global tetap memberi kesan langsung kepada dasar harga bahan api dalam negara. Hal ini kerana harga petroleum di Malaysia juga dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia serta kos subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Perubahan harga petrol ini menunjukkan bahawa dasar harga bahan api di Malaysia sentiasa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global. Oleh itu, isu kenaikan harga petrol bukan sahaja berkaitan dengan ekonomi negara, tetapi juga berkait rapat dengan keadaan ekonomi dunia. Peristiwa ini bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi negara, malah turut memberi impak besar kepada kehidupan seharian rakyat Malaysia. Oleh itu, pembentangan ini bertujuan untuk menganalisis punca kenaikan harga petrol di Malaysia pada tahun 2008 serta membincangkan kesan-kesannya terhadap Malaysia dari aspek ekonomi dan sosial. Sedikit penerangan berkaitan latar belakang. Harga bahan api merupakan salah satu komponen penting dalam sistem ekonomi sesebuah negara kerana ia mempengaruhi pelbagai sektor seperti pengangkutan, industri, perdagangan serta kos sara hidup masyarakat. Petrol digunakan secara meluas dalam kehidupan harian manusia, kenderaan persendirian, pengangkutan awam, jentera industri serta mesin pertanian semuanya bergantung kepada penggunaan bahan api. Oleh itu, sebarang perubahan harga petrol boleh memberi kesan yang besar kepada aktiviti ekonomi dan kehidupan masyarakat. Di tahun 2008 dikawal oleh kerajaan melalui sistem subsidi bahan api. Subsidi ini bertujuan bagi memastikan harga petrol kekal pada tahap yang mampu dibayar oleh rakyat. Dengan adanya subsidi, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos sebenar bahan api supaya harga yang dibayar oleh pengguna lebih rendah dan jimat. Dasar subsidi bahan api ini juga bertujuan bagi mengekalkan kestabilan ekonomi negara serta mengelakkan kenaikan harga barangan secara mendadak. Namun begitu, apabila harga minyak mentah dunia meningkat secara drastik, jumlah subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan turut meningkat dengan ketara. Harga minyak mentah dunia meningkat
sehingga hampir $147 Amerika. Keadaan ini memberi tekanan besar kepada banyak negara termasuklah Malaysia kerana kos pengeluaran dan import petroleum turut meningkat. Dalam situasi tersebut, Kerajaan Malaysia telah menilai semula dasar subsidi petrol bagi memastikan kestabilan kewangan negara serta mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan. Kita teruskan kepada punca kenaikan harga minyak petrol di Malaysia. Yang pertama sekali, punca utama kenaikan harga petrol pada tahun 2008 ialah akibat daripada peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia. Harga minyak dunia ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran global. Pada awal tahun 2000, ekonomi dunia berkembang dengan sangat pesat. Negara-negara seperti China dan India mengalami perkembangan industri yang sangat pantas. Pembangunan sektor perkilanan, pembinaan dan pengangkutan di negara-negara ini telah meningkatkan permintaan terhadap tenaga, khususnya minyak mentah. Permintaan minyak mentah yang semakin tinggi menyebabkan bekalan minyak dunia menjadi semakin terhad. Apabila permintaan melebihi bekalan yang telah disediakan, harga minyak akan meningkat dengan sangat ketara. Keadaan inilah yang berlaku pada tahun 2008 apabila harga minyak mentah dunia meningkat sehingga mencapai tahap yang sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan jumlah kenderaan di seluruh dunia juga menyumbang kepada peningkatan permintaan terhadap bahan api. Semakin banyak negara membangun, mengalami peningkatan taraf hidup. Semakin tinggi juga penggunaan kenderaan dan seterusnya meningkatkan penggunaan minyak petrol. Kerajaan yang tinggi. Faktor kedua yang menyumbang kepada kenaikan harga petrol ialah beban subsidi bahan api yang semakin meningkat. Kerajaan Malaysia telah lama menyediakan subsidi petrol bagi memastikan rakyat dapat menikmati harga bahan api yang lebih rendah. Subsidi ini membantu bagi mengurangkan kos kehidupan rakyat dan memastikan harga barangan tidak meningkat secara mendadak. Namun begitu, apabila harga minyak mentah dunia meningkat secara drastik, jumlah subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan turut meningkat dengan sangat besar. Kerajaan terpaksa membelanjakan berbilion ringgit setiap tahun bagi menampung subsidi bahan api di negara tersebut, di negara Malaysia. Perbelanjaan subsidi yang terlalu tinggi boleh memberi tekanan kepada kewangan negara. Jika terlalu banyak peruntukan digunakan untuk subsidi bahan api, kerajaan mungkin mempunyai sumber kewangan yang lebih terhad untuk bagi membangunkan sektor lain seperti pendidikan, kesihatan, pembangunan infrastruktur dan juga kebajikan masyarakat. Oleh itu, kerajaan mengambil langkah untuk menaikkan harga petrol sebagai usaha bagi mengurangkan beban subsidi dan memastikan kedudukan kewangan negara lebih stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga pula ialah faktor spekulasi dalam pasaran komoditi. Selain faktor permintaan dan penawaran, aktiviti spekulasi dalam pasaran komoditi turut mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah. Spekulasi berlaku apabila pelabur membeli komoditi seperti minyak mentah dengan jangkaan bahawa harganya akan meningkat pada masa hadapan. Apabila ramai pelabur membeli minyak mentah sebagai pelaburan, permintaan terhadap minyak meningkat walaupun penggunaan sebenar mungkin tidak berubah dengan ketara. Keadaan ini boleh menyebabkan harga minyak mentah meningkat lebih cepat daripada nilai sebenar pasaran.
Pada tahun 2008, aktiviti spekulasi dalam pasaran komoditi dilaporkan meningkat, sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga minyak dunia. Pengaruhi kenaikan harga minyak ialah ketidaktentuan ekonomi dan politik global. Konflik politik di beberapa kawasan pengeluar minyak seperti Timur Tengah boleh mendedaskan kestabilan bekalan minyak dunia. Sebarang gangguan terhadap pengeluaran atau penghadaran minyak boleh menyebabkan bekalan minyak di pasaran global berkurang. Apabila bekalan berkurang, harga minyak akan melonjak dan meningkat. Selain itu, ketidaktentuan ekonomi global yang akhirnya membawa kepada krisis kewangan dunia pada tahun 2008 juga memberi kesan kepada pasaran komoditi termasuk minyak mentah. Yang kelima pula ialah peningkatan kos pengeluaran minyak. Selain faktor yang telah dinyatakan, kenaikan harga petrol juga dipengaruhi oleh peningkatan kos pengeluaran minyak mentah. Dalam industri petroleum, proses mencari, menggerudi dan mengeluarkan minyak memerlukan teknologi yang canggih serta pelaburan yang sangat besar. Pada masa lalu, kebanyakan sumber minyak yang mudah diperoleh terletak di kawasan daratan atau kawasan laut yang cetek. Namun begitu, apabila sumber tersebut semakin berkurangan, syarikat petroleum terpaksa meneroka kawasan-kawasan yang lebih mencabar seperti laut dalam atau kawasan yang mempunyai keadaan geologi yang kompleks. Proses penerokaan di kawasan sebegini memerlukan penggunaan teknologi moden serta kos operasi yang lebih tinggi. Oleh itu, kos pengeluaran minyak mentah meningkat dan akhirnya mempengaruhi harga minyak di pasaran global. Apabila harga minyak mentah meningkat, harga petrol di kebanyakan negara termasuk Malaysia turut terkesan iaitu mengalami peningkatan. Yang keenam pula ialah peningkatan permintaan tenaga global. Punca lain yang menyumbang kepada kenaikan harga petrol ialah peningkatan permintaan tenaga di peringkat global. Pada awal abad ke-21, banyak negara sedang mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Pembangunan ini memerlukan penggunaan tenaga yang tinggi bagi menyokong aktiviti industri, pengangkutan dan pembangunan infrastruktur. Negara-negara membangun seperti China, India dan Brazil mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pada tempoh tersebut. Pertumbuhan ini menyebabkan penggunaan minyak mentah meningkat secara mendadak. Apabila permintaan terhadap tenaga meningkat dengan cepat, bekalan minyak dunia menjadi semakin terhad. Ketidakseimbangan antara permintaan dan bekalan ini akhirnya menyebabkan harga minyak mentah meningkat di pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak mentah ini seterusnya memberi kesan kepada harga petrol di Malaysia. Beralih pula kepada kesan kenaikan harga petrol terhadap Malaysia. Kesan yang pertama ialah peningkatan kos sara hidup. Salah satu kesan paling ketara daripada kenaikan harga petrol ialah peningkatan kos sara hidup rakyat. Apabila harga petrol meningkat, kos pengangkutan turut meningkat. Kos pengangkutan yang lebih tinggi akan meningkatkan pula kos penghantaran barangan dari tempat pengeluaran ke tempat jualan. Peniaga dan pengeluar terpaksa menaikkan harga produk bagi menampung kos operasi yang semakin meningkat. Akibatnya, harga barangan keperluan harian seperti makanan, barangan runcit dan perkhidmatan turut meningkat. Keadaan ini memberi tekanan kepada rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kesan yang kedua pula ialah peningkatan kadar inflasi. Kenaikan harga petrol juga boleh menyebabkan peningkatan kadar inflasi dalam negara.
Inflasi merujuk kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan secara umum dalam ekonomi. Apabila kos bahan api meningkat, banyak sektor ekonomi akan mengalami peningkatan kos pengeluaran. Kos yang meningkat ini akhirnya akan dipindahkan kepada pengguna dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga pula ialah kesan kepada sektor pengangkutan dan perniagaan. Sektor pengangkutan merupakan antara sektor yang paling terkesan akibat kenaikan harga petrol. Syarikat bas, taksi, lori dan pengangkutan awam perlu menanggung kos bahan api yang lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan sesetengah syarikat terpaksa menaikkan tambang atau cas perkhidmatan bagi menampung peningkatan kos operasi. Dalam sektor perniagaan pula, peningkatan kos bahan api boleh menyebabkan kos logistik dan penghantaran meningkat. Hal ini boleh mengurangkan keuntungan perniagaan dan menjejaskan daya saing antara syarikat. Dan yang keempat pula ialah perubahan tingkah laku pengguna. Kenaikan harga petrol juga boleh mempengaruhi tingkah laku pengguna. Rakyat menjadi lebih berhati-hati dalam perbelanjaan mereka kerana kos kehidupan semakin meningkat. Sesetengah individu mungkin memilih untuk menggunakan pengangkutan awam, berkongsi kenderaan atau mengurangkan perjalanan yang tidak perlu bagi menyebabkan kos bahan api. Merupakan langkah penyelesaian kerajaan bagi mengurangkan kesan kenaikan harga petrol. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan beberapa langkah penyesuaian dasar. Antaranya ialah dengan menurunkan semula harga petrol apabila harga minyak mentah dunia mula menurun pada pertengahan tahun 2008. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan beberapa bentuk bantuan kepada rakyat bagi meringankan beban kos sara hidup. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan kestabilan ekonomi negara serta menjaga kebajikan rakyat dalam menghadapi perubahan harga bahan api. Secara kesimpulannya, kenaikan harga petrol di Malaysia pada tahun 2008 berpunca daripada beberapa faktor utama seperti kenaikan harga minyak mentah dunia, peningkatan beban subsidi kerajaan serta ketidaktentuan ekonomi global. Kenaikan ini telah memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara dan kehidupan rakyat, khususnya dari segi kos sara hidup, sektor pengangkutan dan aktiviti perniagaan. Oleh itu, pengurusan dasar tenaga yang berkesan amat penting bagi memastikan kestabilan ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat pada masa hadapan.